penting. Kerana itu adalah proses untuk dijajah. Apa benda British ini? Pencuri cari kekayaan. Lihat dari sudut mana yang dia telah ambil, maka dia adalah penjajah yang mencuri. Kalau kita nak lihat, nak cari peristiwa British ini jahat, nak cari kat mana? Buku kita kat mana British jahat? Itu saya kata pelik. Boleh tak buku kita cari kita ni jahat? Bertimbung sana sini. Lawan British jahat kerana cukai. Tak cerita bahawa dalam kelompok penentang pejuang yang lawan British ini, contohnya Mak Kila, Datuk Bahamai datang ke sini dilindungi oleh Tok Kupala. Dalam kepala pejuang-pejuang ini, mereka ni fikir cukai sahajakah masa lawan British? Bukan. Mereka ni masa British masuk, mereka dah tak suka dah British. Siapa British ni? Benda ni ada dalam rekod. Rakyat tanya ni siapa British? Kenapa dia lantik sultan? Kami tak terima, kami tak boleh terima. Kami dah ada sultan. Kenapa dia lantik? Ini sultan macam-macam rakyat sebut. Benda ni tak sampai pada kita. Dalam rekod ada. Kerana kita tak kaji. Ada satu sumber lagi. Mungkin kalau anda berminat baca, boleh baca ni. Rekod-rekod baru ni. Dengan saya sebenarnya banyak. Sangat banyak rekod ni. Ingat sampai mati pun tak habis nak baca. Tak baca, 10% pun baca. Tapi baca 10% ni, dia menyebabkan saya rasa sangat sugul. Sangat suka untuk terima. Yang ni anda boleh tengok bila saya bercakap ni dengan perasaan, penuh perasaan. Habis lalu bila bagi kuliah, bagi wacana ni, tangan kaki satu badan saya dia akan jadi nak crank. Kerana apa? Kerana tingginya benda nak disampaikan. Sukarnya nak fahamkan anda supaya benda macam ni. Level pemikiran tu dia jadi menyebabkan saya stres. Benda yang tak ada dalam sejarah kita nak rongkai balik. Betapa susahnya. Tapi sejauh mana pun saya bawa suara saya ini merata tempat dah banyak tahun dah. Saya tulis mula buku. Saya tak pernah lagi dikritik orang kerana salah fakta saya. Kerana bahaya saya rujuk sangat kuat. Sejarah yang kita ada pada ini tak ada rujukan. Tak ada sumber. Yang saya ni ada sumber. Saya tunjukkan sumber. Orang minta sumber. Beri. Tunjukkan ada sumber. Tak ada siapa pun peduli pada saya. Selain daripada nak mengelakkan saya bercakap di sana sini. Tutup jalan. Tak beri.